Haikal, kamu jangan risau pasal belanja kahwin. Walaupun syarikat tak berapa sihat, Tok Daddy akan pastikan majlis perkahwinan kamu berjalan dengan baik. Thank you, Tok Daddy. Sebenarnya Haikal dan Ira tak kisah pun. Besar ke kecil, yang penting berjalan lancar tanpa gangguan. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik je. Tok Daddy, Uncle Nizam ada call tadi. Dia kata dia nak pergi tengok papa dekat hospital, tapi Haikal tengah keluar dengan Ira kan masa tu, so tak dapat dah jumpa dia. Tok Daddy yang bagi nombor kamu kat dia. Oh, patutlah. Lama ke dia balik kali ni? Okey, sekarang ni satu soalan. Aunty tahu tak yang korang dah tunang semula ni? Belum lagi rasanya sebab kita orang buat secara private je dulu. Tak nak heboh-heboh dulu. Why? Sebenarnya, kita nak je bagi tahu aunty dan uncle. Kita dah plan dah. Tapi tertangguh sebab sutera mas pun problem. Tapi dengan papa jatuh sakit, kita buatlah pertunangan tanpa majlis dulu. Maybe benda tu boleh naikkan semangat dia sikit. Faham? Ira memang nak bagi tahu dekat aunty tapi kita tunggu tarikh perkahwinan dululah. Okey? Epilog cinta kita.